Kepada saya awak yang nak pakai Alphard tapi nak bulan yang bawah 2,000 sahaja sebulan, saya nak recommend dua unit yang ada depan saya sekarang ini. 2020 Alphard S 7 seater. Yang ini siap ada sunroof. Tayar jangan risau. Kita tukar tayar baru dah 44 biji tahun 2025. Grade 4.5. Yang ini kita nak bagi harga RM118,000. On the road LCD 55. Kita akan bagi free body kit model star untuk yang ini. Yang ini ada dua power door. 7 seater. Full fabric warna hitam. Seat. Ada sunroof. Ada moonroof. Ada roof monitor. Mileage dekat meter 29,000 sahaja. Ada dashcam si ada 7 seater, si ada kain lasir daripada Jepun. Untuk Alphard X pula yang ni tahun 2021, yang ni pun grade 4.5 juga daripada Jepun. Yang ni kita nak bagi harga RM173,000 on the road LCD 55. Sama juga kita akan bagi free body kit model star juga. Yang ni pun mari dengan twin power door. Biasanya Alphard X ni mari dengan single power door. Kita dapat dua power door. Mileage 38,500. Boleh tengok condition interior dia. Fabric seat berwarna beige, lapis seater sesuai untuk keluarga yang ramai. So untuk Alphard X ni kalau bayar muka 10% sebanyak RM17,300, bulanan dia hanya RM1,750 ke bawah sahaja. Untuk Alphard S pula kalau bayar muka 10% sebanyak RM18,800, bulanan awak hanya RM1,900 sahaja. Jadi beli dengan pacar motor, kita akan bagi 7 tahun waranti, unlimited mileage dan banyak free gift. Free polish, free tinted, free service, free warranty, free minyak petrol, free tinted carpet dan banyak lagi. So kalau berminat dengan dua unit saya review sekarang ini, boleh kontak kita cepat-cepat sementara stok masih ada.